Untuk adik-adik yang nak kahwin pada tahun 2028, save dulu video ni supaya tak hilang. Kalian ada 3 tahun lagi untuk sediakan dana perkahwinan. Setiap pasangan anda sama-sama mula buat simpanan emas dari sekarang. Saya sarankan kalian target simpan 100 gram ni dalam masa 3 tahun, iaitu 36 bulan. Cara dia mudah sangat. Yang pertama, buka akaun emas masing-masing. Perempuan simpan 1.5 gram sebulan, lelaki simpan 1.5 gram sebulan. Konsisten selama 36 bulan. Cukup 3 tahun nanti, kalian akan ada 108 gram emas sebagai simpanan. 100 gram hari ni nilainya lebih kurang RM50,000. Tapi emas akan meningkat nilainya antara 8 hingga 10% setahun. Selepas 3 tahun sebenarnya simpanan kita dah ada lebih daripada RM50,000. Gunakan sebahagian simpanan emas tu untuk mas kahwin ataupun hantaran. Selebihnya adik-adik boleh gunakan untuk kos perkahwinan. Simpan emas dengan ilmu. InsyaAllah pasti akan tercapai matlamat. Bagi adik-adik yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh tekan sign up dan saya akan bantu sebaiknya.